Ustaz, betul ke anxiety ni kadang bukan sekadar gangguan emosi je? Baik, biasa orang ingat anxiety ni mainan fikiran semata-mata. Tapi sebenarnya badan pun boleh jadi punca sebenarnya. Maksud Ustaz, badan pun boleh jadi punca? Saya banyak jumpa pesakit, dia datang ingat kena gangguan. Jantung berdebar, nafas pendek, tak boleh tidur malam. Tapi bila kita dah borak dengan dia betul-betul, rupanya perut dia pun ada masalah. Perut Ustaz? Saya pun baru dengar juga pasal ni. Ya, angin banyak, asid naik, perut keras, kadang membuang pun tak lawas berhari-hari. Macam tak related je dengan anxiety sebenarnya. Tapi Ustaz boleh explain lagi tak? Itu yang ramai tak tahu. Dalam perubatan Islam pun ada sebut pasal hubungan makanan, perut dan emosi manusia. Maksudnya bila sistem dalaman terganggu, emosi pun boleh terkesan sekali. Tepat, cuba bayang, badan tak selesa 24 jam, perut tegang, nafas rasa sempit, lama-lama fikiran mesti celaru. Okey, baik. Sekarang baru dengar macam make sense benda ni. Ada pesakit takut nak keluar rumah sebab ingat kena penyakit pelik. Rupanya badan dia sendiri tengah menjerit. Masa tu Ustaz terus bagi rawatan. Tengok keadaan juga. Tapi ada satu benda yang saya selalu pesan dekat mereka.